Hai bro. Hai. Kejap je. You single ke taken? Single. Single lagi. Okay, nak tak kita kenalkan awak dengan someone? Nak lah, ni sis pilih kan? You tahu. Someone Boleh? Okay, let's go. Korang memperkenalkan diri masing-masing. Nama, apa atau belajar kat mana, dan tinggal kat mana. Nama D, dia dekat office, tinggal dekat Starbucks. My name is Rafiq. Saya kerja sebagai trainer in sales and communications. Sama, stay dekat Starbucks. Suka communicate dengan perempuan ke? Oh my god. Communicate dengan ramai orang. Okay. Kenapa korang single? Sebab saya like sikit. Dari segi perangai dia, attitude dia kot. Sama juga sebab select cara berfikir, attitude. Macam kopi saja. Selain daripada itu mungkin sebab look, character. So you guys prefer 50-50 or lelaki yang bayar semua? 70-30. For me, sifat saya provider. I like to to her. Saya juga jenis yang workaholic. Memang nak kena arrange masa betul-betul. For example, like if I have partner, memang we need to proper planning. Date, time. But for me, kalau you boleh planning dengan betul dan you tepati janji you, it's okay. Kita orang akan memahami sebenarnya. Tapi tak semua perempuan boleh tahan untuk LDR. That's my problem. Sebab itu kena ada communicate dan saling memahami, betul tak? Update is normal, but Okay. sometimes bila a woman kurang attention, dia akan cari attention kat lelaki lain. 3, 2, 1. Go. Okay. Terang lah. Hai ni. Hai. So boleh tukar hadiah kalau korang nak for second date lepas ni. Kalau korang tak nak tukar, korang boleh simpan sendiri. I kira 3, 2, 1. I think I check. Kenapa you nak keep? Tak ada lagi I punya my God, karakter, Oh my suara, God. cara bercakap. Okay. Thank you sis pilih. Even kita tak match, still a good experience lah rasanya. Thank you sis pilih. Sedih jugalah sebab tak match dengan apa yang saya nak. Takkan lagi kita matchkan lagi seorang? Ada lagi seorang? Ada?